Kota Kinabalu kembali menjadi tumpuan apabila Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah melaksanakan beberapa siri operasi penguatkuasaan yang menyaksikan seramai 139 warga asing ditahan dalam tindakan bersepadu melibatkan pelbagai agensi penguatkuasa. Operasi yang dijalankan menerusi Ops Bersama dan Ops Sapu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen serta menangani isu kehadiran pendatang tanpa dokumen yang sah di negeri Sabah. Sepanjang operasi berlangsung, seramai 247 individu telah diperiksa di beberapa lokasi yang dikenal pasti. Hasil pemeriksaan mendapati 139 individu dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 sebelum mereka dibawa untuk tindakan lanjut mengikut prosedur undang-undang. Daripada jumlah itu, seramai 129 merupakan warga Filipina yang terdiri daripada 32 lelaki dewasa, 41 perempuan dewasa, 30 kanak-kanak lelaki dan 26 kanak-kanak perempuan. Turut ditahan ialah 10 wanita warga Vietnam yang dipercayai melanggar syarat imigresen. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah, individu terbabit disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C dan Seksyen 15(1)C Akta Imigresen 1959,63. Termasuk berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Operasi seperti ini bukan sahaja bertujuan menguatkuasakan undang-undang, malah menjadi sebahagian daripada langkah berterusan kerajaan dalam memastikan keselamatan, ketenteraman awam serta integriti sistem imigresen negara sentiasa dipelihara. Dalam kenyataannya, JIM Sabah menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa tanpa mengira lokasi atau masa. Tindakan undang-undang juga akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang didapati melanggar peraturan imigresen yang berkuat kuasa. Pada masa sama, jabatan itu turut mengingatkan bahawa mana-mana pihak yang didapati melindungi, membantu atau menggaji pendatang tanpa dokumen yang sah juga boleh dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. JIM Sabah turut menyeru orang ramai supaya memainkan peranan dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki terdapat aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen di kawasan masing-masing. Kerjasama masyarakat disifatkan amat penting bagi membantu pihak berkuasa mengambil tindakan yang sewajarnya serta memastikan setiap maklumat dapat disiasat dengan teliti. Pihak jabatan menegaskan bahawa tiada layanan istimewa atau kompromi akan diberikan kepada mana-mana individu yang didapati melanggar undang-undang, khususnya dalam perkara yang boleh memberi kesan kepada keselamatan dan ketenteraman negara. Operasi penguatkuasaan seperti ini dijangka akan diteruskan secara berkala sebagai sebahagian daripada komitmen kerajaan dalam memperkukuh penguatkuasaan undang-undang imigresen serta memastikan setiap individu yang berada di Malaysia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.